Lelaki warga Cina yang memandu kereta Lamborghini tanpa lesen dalam sekatan jalan raya di Jalan Bangsa di Kuala Lumpur pada 8 April dikenakan tindakan saman. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kuala Lumpur Hamidi Adam berkata, lelaki berusia 28 tahun itu tidak ditahan kerana mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Menurutnya, kenderaan mewah berkenaan bukan milik lelaki itu dan kenderaan berkenaan tidak disita kerana pemiliknya mempunyai lesen memandu yang sah serta hadir ke lokasi ketika operasi dijalankan. Terdahulu media melaporkan tindakan seorang lelaki warga Cina memandu kereta Lamborghini tanpa lesen membawa badah apabila ditahan JPJ dalam sekatan jalan raya di Jalan Bangsa. Menerusi operasi khas Hari Raya Aidilfitri HRA yang dijalankan bermula 8 malam itu, kenderaan milik pencipta kandungan berusia 28 tahun terbabit disita bagi tindakan lanjut.